Setiap orang mesti ada benda yang mereka simpan. Disimpan hanya untuk dijadikan kenangan. Setiap kenangan pasti ada cerita. Dan cerita aku adalah mereka. Ini Aida. Muka je cantik, tapi hidup dia lonely. Nak tahu tak kenapa? Ni lah sebab dia. Member dah lali lah dapat nota dekat peti hari-hari. Ini Ipan. Korang jangan salah faham. Yang belakang tu bukan isteri dia dengan anak dia. Tapi itulah mak dia dan juga adik dia. Ayah dia dah tak ada lah. Baik budak ni. Dengar cakap mak, tak pernah melawan. Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Di. Pasal dia ni, korang tengok je lah dia macam mana. Aku pun tak tahu nak cakap apa dah. Yang ni pula Rusdan. Keluarga dia best. Adik-adik ramai. Kaya. Tapi... Rusdan, Encik Malik minta saya hantar Rusdan pergi sekolah. Tak apa. Saya gerak dengan kawan saya. Tapi... Oi, Pa! Kau bawa. Kau bawa asal tak? Kau tu berat. Kau yang tak larat. Bukan aku yang berat. Tadi apa? Sabar, Pa. Jangan gerak. Baik-baik, Encik Rusdan. Send the bill. Yang hitam manis tak berapa nak manis ni, inilah aku, Ashraf, aka Acap. Hari ni aku masuk sekolah baru lagi selepas 3 kali aku tukar sekolah. Nak tahu kenapa? Nanti korang tengok lah. By the way, ni mak aku. Selepas bercerai dengan bapak aku, kerap gila pindah rumah. Lepas tu, mak aku ni jenis kalau boleh 24 jam nak kerja je. Sampai aku nak masuk sekolah baru ni, dia sempat hantarkan je. Tapi aku okey je. Dah biasa. Baik rakan-rakan sekalian, kita akan mulakan perhimpunan pada hari ini. Mohon semua duduk di barisan kelas masing-masing. Dengan ini saya menjemput Tuan Pengetua untuk menyampaikan sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita nak, ya? Ini kita nak. Pagi-pagi ni semangat. Semangat jati diri, semangat pelajar kita, ya? Sebelum apa-apa cikgu nak tanya. Macam mana cuti? Cuti sudah habis, bro. Saya. Siapa tu cakap?
Terus! Ambil dia! Biadab betul Cikgu cakap, dia nak cakap. Biasa Baiklah. Sebelum apa-apa tu, cikgu nak cerita sikit. Cikgu nak cerita sedikit je. Sikit je, tak banyak. Tahu tak sikit tu macam mana? Sikit je. Masa cikgu sekolah dulu, bukan main susah. Ya? Kereta tak ada, motor tak ada, bas tak ada. Zaman awak ni semua kena bercukur. Kena bercukur semua. Sebab apa? Zaman sekarang ni semua dah ada kereta. Semua dah ada motor. Boleh bawa kereta, boleh bawa motor. Cikgu tak ada benda-benda tu. Cikgu naik helikopter. Cikgu tak main darat ni. Helikopter terbang terus. Sebab cikgu tak mampu. Zaman dulu cikgu tak mampu nak beli semua tu. Cikgu ingat lagi kata-kata semangat ayah cikgu pernah bagi tahu. Open your mind before open your mouth. If you believe in yourself. Tak tahu lah, tapi memang seronok gila lah. What? Korang diam boleh tak? Bising lah. Oh, korang buahkan aku. Tak apa. Ni ya. Aku tulis dekat papan putih ni nama korang. Alamak, Mama ni. Kau ingat skor rendah ke? Kau dah tulis nama ni. Aduh. Biarlah. Tak apa. Aku tulis nama korang. Weh, cikgu datang. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baik, terima kasih. Duduk semua. So, hari ini saya nak perkenalkan kawan baru kamu. Ashraf, boleh kenalkan diri? Ini Zack, gangster sekolah. Belakang tu kuncu-kuncu dia. Tapi betul-betul gangster ke? Keluar! Sorry cikgu. Buat sekolah ni macam mak bapak sendiri punya, Suka-suka datang. Sambung, kenalkan diri kamu. Assalamualaikum semua. Nama saya Ashraf. Korang boleh panggil saya Ashraf je. Dan saya daripada Kuala Lumpur. Baik, so Ashraf, kamu boleh duduk sebelah Laila. Oh, situ. Terima kasih cikgu. Ashraf, saya nak bayar data awak. Woi, cepat lah. Aduh. Tak apa lah. Kau je lah pergi. Aku takut lah. Kau ni pahal, kecoh lah. Cepatlah ikut je lah. Tak apa. Kau pergi je lah. Tak kau lah. Woi, bagi balik bola tu. Woi, korang buat apa ni? Puas tak? Itulah. Pergi sekolah, cikgu ajar untuk jaga adab. Bukan biadab. Zack.
Macam mana? Nanti cikgu nampak nanti. Peduli apa aku? Kau kena dengan aku ke? Hei, kau ingat aku takut sangat ke dengan kau ah? Kau ni memang meminta. Dapat ada. Aku tak puas hati betul lah dengan budak baru tu. Ni ingat dia siapa eh? Itu lah. Nasib baik kat sekolah tau. Itu kalau kat luar, dah lunyai budak tu. Tak apa. Aku tahu macam nak ajar budak. Weh, serius lah. Weh. Tak sakit ke? Aku biasa lah. Ashraf? Hai Mama, awak balik? Peninglah kepala Mama ni. Kenapa Mama? Papa kamu tu, dia datuk kat mana rumah kita ni. Macam mana dia tahu rumah ni? Dia datang sini ke? Manalah Mama tahu. Lepas tu dia minta duit dengan Mama tau. Lepas tu Mama bagi? Bagilah. Mama tak tahu nak buat apa dah. Kalau Mama tak bagi, dia ugut Mama macam-macam. Macam bodoh lah dia tu. Dia nak apa lagi lah Mama? Amboi mulut. Teruk macam mana pun, dia tetap papa kamu tau. Macam ni lah Mama. Mama buat je report. Dia dah kira ganggu kita tau. Dah tak payah. Mama tahulah nak buat apa. Ni, macam mana sekolah baru? Okey? Sama je. Sekolah juga. Dah, jom pergi makan. Kedai? Iyalah. Hai, bilalah mak aku yang busy nak masak untuk aku. Cik kedai. Nanti Mama cuti, Mama masak lah. Yelah Mama, dah 27 kali dah. Benda sama Mama ulang. Okey? Dah, jom. Jom. Pandai awak tulis kan? Terima kasih, Pak. Mak, dah rasa Mak dah boleh stop ambil upah jahit? Bat, inilah punca pendapatan keluarga kita. Nak tak nak Mak kena buat. Mak pergi kerja, Mak. Habis tu, sekolah kamu macam mana? Mak pergi sekolah? Tak payah. Mak nak kamu pergi sekolah. Jadi contoh yang baik untuk adik. Kamu belajar rajin-rajin, nanti boleh bantu keluarga kita. Mak, cikgu suruh adik beli buku sekolah.
kau apa hal kerek sangat semalam? Apa yang gereknya? Kau jangan belagak. Aku tobok kau ni. Tak padan dengan budak baru. Tak cacai kau. Balik sekolah, kita one by one. Tak payah tunggu balik lah. Sekarang pun aku on. Kotak cak aku dulu. Merah. Kau yang ajak. Kau datang dulu. Kau berani kotak cak aku dulu. Cikgu datang. Cikgu datang. Weh, cikgu datang. Cikgu datang. Cikgu. Mana ni Zack? Bila kita nak buka budak baru tu? Itu lah, aku dah geram sangat dah ni dengan dia. Sabar. Ada masa memang kena punya. Jangan. Kenapa bunga dia? Weh, kali ni kau kena ikut aku. Kau tak, mas member kau dah. Aduh, kerja kau ni fly je. Kau tak cuba kantoi ke? Aduh, kau tak apa ni? Satu kelas je pun. Boleh ke kantoi semua ni? Tak ai. Laju lah. Jom. Kau Acap Oh, salam. Aku susah nak cari dengan perempuan. Lah, siapa suruh kau share dengan aku? Kau ada masalah Kenapa suka duduk seorang-seorang? Tak serabut. Ya ke? Bukan ke kalau duduk seorang-seorang tak bergaul dengan orang nanti lagi stres? Lain orang, lain cara dia. Cara aku macam ni lah. Oh, kalau aku pula lain. Aku tak suka duduk seorang. Sebab aku tahu kalau duduk seorang mesti bosan gila. Siapa? Akulah. Siapa tanya? By the way, kau tak tahu lagi kan nama aku? Nama aku Aida. Aku tak tanya juga. Wah, jadi mak bunga kat sekolah ni aku masih tak puas hati dengan kau. Kalau kau berani, kita one by one. Sekarang. Buang masa. Penakut. Bapak kau dulu pun penakut juga
Dia. Woi, cepat. Sabarlah. Aduh. Bisa. Bapak, jangan main lah. Tak, lepas tu kau ingat kisah ke? Kau main betul lagu. Betul lagu. Tak, kau belah lah. Kau nak tolak dasar lah. Kau tak kau. Hei! Camel! Ikut aku! Aduh. Gaduh. Apa nak jadi kau semua ni, ha? Tak habis-habis nak gaduh. Kau nak jadi apa? Wrestler ke? Sekejap. Saya minta maaf ketua. Saya ni. Diam! Cikgu tak suruh cakap, nak cakap. Acap, cikgu nak tanya ni. Macam mana nak main wrestling? Butang R. Apa butang R? Tak habis-habis butang R. Penatlah cikgu cakap. Siapa? Cikgu? Pengetua? Ya, saya. Saya dapat tangkap 2 orang pelajar ni, Pengetua. Panjat pagar sekolah. Panjat? Baguslah. Terima kasih, cikgu. So, izinkan saya. Terima kasih, cikgu. Yang 2 tu. Masuk cepat! Hege. Ni sini sikit. Jalan kotak. Bang. Cikgu tak faham lah kamu semua ni. Yang ni gaduh. Yang ni apa hal panjat pagar pula? Nak pergi mana? Kau diam. Kenapa panjat pagar? Kalau jatuh, kalau apa? Mati. Macam mana? Pintu depan kan ada. Nak juga lalu pagar. Penat aku buat pintu depan tu. Duit semua tu tau. Tapi ikut pintu depan nanti kena tangkap. Habis sekarang tak kantoi? Bang. Punyalah penat orang bagi cuti dekat pagat tu. Lalu je lah, dah bagi free tu. Alahai. Korang tu SPM. Tahun terakhir. Aduh, lepas ni korang dah tinggalkan semua ni. Korang lepas ni dah kahwin, dah tinggal lah semua ni. Dah ada anak, cucu cicit dah. Tak ada dah benda ni. Korang akan tinggalkan cikgu. Korang akan tinggalkan kawan. Korang akan tinggalkan sekolah dah. Tapi yang satu benda yang korang tak akan tinggal. Kenangan. Dengarlah! Carilah. Apa-apa pun cikgu akan laporkan kepada ibu bapa kamu. Dan cikgu akan denda kamu untuk buat kerja amal dekat sekolah ni. Faham? Faham tak? Alhamdulillah. Apa ni? Jalos! Tu pintu keluar. Pintu masuk di sini. Hati cikgu kat sini. Apa mau menang? Keluar! Cikgu bagi tahu engkau bergaduh dekat sekolah. Engkau nak jadi apa sebenarnya ni? Kau nak jadi apa? Kau balik nanti kau tahulah nasib kau. Kau masuklah kita sekarang. Masuk! Kau masuk sekarang. Siap kau nanti. Kau masuk sekarang. Masuk! Lagi ya. Tak habis-habis nak ganggu hidup saya. Sudahlah awak. Saya dah tak larat nak lari sana sini. Tolonglah kesiankan anak kita tu. Saya tak tahu apa nak cakap lagi dah. Saya dah penat. Mak tak pernah ajar anak-anak mak untuk bergaduh.
Mak hantar Bat pergi sekolah untuk belajar. Bukannya bergaduh. Bat tak gaduh, Mak. Bat, jangan tipu Mak. Cikgu baru je bagi tahu Mak tadi. Dia cakap Bat bergaduh kat sekolah. Mak kecewa dengan Bat. Aduh, siaslah kena kemas ni. Aduh. Kemas je lah. Ya, Bapak kau tak tahu. Weh, korang. Takkan korang dah nak balik kot? Tak. Skema dah balik terus ni. Nak pergi mana pula? Hari Sabtu ni aku tidur je kat rumah. Alah, jomlah aku belanja korang minum. Jom. Nak belanja aku on. Aku takut. Nak balik lah. Tak ada. Engkau kena ikut. Itu. Kau budak baru, follow tak? Tak kot. Aduh, sombong lah dia ni. Okey lah. Cantik. So, kita pergi minum, lepas tu kita lepak puak aku, jom. Let's go. Weh, kau dengar apa-apa tak semalam? Dengar apa Kau tanya bapak tak tahu lah. Kau nampak kan semalam aku kena marah dengan bapak aku. Oh, ya? Yeah. Aku tak tahu sebenarnya, tapi bila kau beritahu macam ni aku jadi tahu pula. Jangan bagi tahu siapa Lagi-lagi dekat si Jalan dengan Kamal tu.
Kau ni kelakar tu. Asal kau tolak aku? Asal kau tolak aku? Kau tolak aku balik pula. Asal tolak aku? Pedih dong kau. Pedih dong kau. Sweetnya. Sweet kan dia orang? Sejak daripada hari tu, kita orang semua jadi rapat. Senang kan cerita ni? Pagi terjagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti duniaku yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawanku pergi, tertawa yang sendat tadi. Indahnya dunia ketika kita muda remaja, segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi halangan, hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari. Malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Manisnya jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian, cinta, cita-cita dan harapan. Di usia ini tiada yang tak mungkin, oh sayang. Segalanya dalam genggaman, walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia menanti, generasiku bersinar bagai mentari. Jangan gentar mengejar mimpi, yakin berani percaya diri, dan mula dengan hello, oh 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi, ringkas bangun melangkah lagi ke depan, lari dan terbang menuju bintang. Hanya kau saja yang bisa menentu arah hidupmu, yeah. Oh 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 oh. Pagi terjagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Indahnya dunia ketika kita muda remaja, segalanya dalam genggaman. Apapun takkan menjadi halangan, hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari, segalanya dalam genggaman. Ui, tambah. Apa tu? Aku lupa ayah aku. Kak, teh ais ikat tengah satu. Tengah tu. Sebab dia ikat tengah. Sebab aku suka lah. Wang. Aku ada terfikir satu benda. Kita kan satu kelas dah lama kan? Tapi kenapa kita baru rapat? Dulu kita tak macam ni kan? Rapat benda, nak cakap dengan kau pun kau sombong. Lah, cara kau tegur aku pun aku geli. Memang tak. Kau nak geli apa? Bukannya aku nak ngorat kau. Aku pun geli lah. Kau ingat aku tak geli? Aku lagi lah geli. Kau ni bising lah. Bising tak? Aku baru teringat. Hidup korang macam mana, kalau sudi share lah. Kalau aku, hidup aku simple je. Aku anak tunggal. Mak bapak aku, kalau kau nak tahu,
24 jam busy. Anak tunggal? Seronok Mesti minta apa-apa mesti dapat kan? Hui. Kau Acap, mana? Aku lebih kurang cari dah agak lah. Anak tunggal. Mak bapak aku dah cerai lah. Aku dengar cerita kan, kau 3 kali pindah sekolah tahun ni je. Asal? Terima kasih Kak. Sebenarnya aku dengan mak aku lari pada bapak aku. Bapak aku ni dia faham lah. Faham. Kau baik sini. Aku? Hidup aku simple je. Bosan. Aku tinggal dengan mak aku dengan adik aku. Kau mak. Lah, ya. Kau tak pernah bagi tahu aku pun. Tak semua cerita kan kena bagi tahu. Bapak kau mana? Bapak aku dah tinggalkan kita 2 tahun. Sorry, Bat. Tak apa, Bat. Kalau kau perlukan pertolongan, bagi tahu kita orang. Kita orang ada. Alah, kau pula cerita pasal kau. Okey, aku, mak ayah aku still ada lagi. Adik-adik aku ramai. Ada 6. Aku nombor 5. Tapi family aku ni selalu kongkong aku tau. So aku jadi rimas. Kenapa rimas? Maybe sebab aku makin besar kot. Dia ni mana dia syukur. Kau jaga sikit belakang kau Alah, Mak. Yang kau ni, duk sibuk tanya pasal orang. Kau nak macam mana? Tak, aku simple je. Sekarang ni aku tengah duduk dengan makcikku. Mak bapak aku tak ada dah. Lepas tu, dia nak jadi pramugari. Kau tunggu orang, alamak. Lepas dengar cerita korang lah, aku lega lah. Sebab aku ingatkan masalah aku je yang berat. Tapi yelah, masing-masing ada masalah masing-masing kan. Yang ada mak bapak tu kan, jagalah elok tu. Aku ni kalau boleh nak sangat jumpa mak bapak aku. Sorry doh, touching. Sorry ya. Kita lepak sampai esok pagi Kita lepak sampai esok pagi. Esok cuti kan? Boleh tak? Ajak Zack sekali lah. Zack? Mana yang Zack? Zack? Kau... Nak ikut juga. Nak lepak. Ayah. Nak ikut orang. Aku pun nak lepak. Anak tunggal? Seronok Mesti minta apa-apa mesti dapat kan? Yang ada mak bapak tu kan, jagalah elok tu. Tapi yelah, masing-masing ada masalah masing-masing kan. Mak. Mak marah kat Mak lagi ke? Mak minta maaf. Mak janji yang
Mak takkan buat mak marah lagi. Mak tak menghabat dah. Dah lah, jangan dambung-dambung sangat. Siap-siap nak pergi sekolah kan? Terima kasih, Mak. Sama. Baik kelas, itu saja. Cikgu harap korang banyakkan ulang kaji sebab SPM dah nak dekat. So, banyak-banyakkan berdoa. Semoga korang semua berjaya lah. Okey? Bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baik, saya minta dia dulu . Ha? Okey tak berani? Petang Pergi je kot, kenapa? Kau tak pernah explore lagi kan tempat-tempat kat sini? Tak ada masa. Jom. Boleh? Ajak orang sekali lah. Dan. Tak payah. Aku nak ajak kau je. Oh, aku dah daripada awal lagi. Aku dah berhati. Kau ni memang nak tegar aku. Bukanlah gila. Aku nak try kau. Mengarut. Lambat lagi. So, macam mana? Kau ni? Boleh lah. Okey, kita pergi yang kita ni Kau tak datang siap. tu ada? Macam tu lah. Macam mana lagi kan?
Aku nak tanya kau lah. Kau dulu kan masa kat sekolah lama, tak ada girlfriend eh? Aku dah cakap dah. Kau memang nak try aku eh? Tak, aku bukan nak try kau. Aku tanya je, nak tahu. Aku just nak tahu pasal kau. Dan nak tanya girlfriend lah, apalah. Ada? Dulu aku ada lah. Dekat sekolah lama. Time tu, kita orang okey je. Cuma abang dia ni lah spoil sikit. Yelah, time tu kita orang form 3 kot. Kan? Abang dia ni tak suka aku. Sebab abang dia rasa selepas dengan aku, adik dia merosot. PMR. Kan? So end up, aku pindah sekolah. Kita orang pisah. Tak tahu aku tak tahu apa cerita dah. Kau sayang dia? Sayang Aku tahu time tu aku ada feeling sayang ke tak. Aku tak tahu. Entah time tu aku pun tak tahu apa maksud sayang tu sebenarnya. So aku anggap benda tu cinta monyet. And then just suka-suka je lah kot. Untuk apa? Untuk semangat belajar. Macam tu lah. Kau? Aku tak pernah bercinta. Aku macam, entahlah, aku macam susah nak suka orang. Aku tak tahu kenapa. Tapi tak pernah. Setakat ni tak pernah lagi. Habis tu senang je kau try aku? Aku bukan try kau. Aku dah cakap dah. Aku bukan try kau. Tak payahlah kau tak. Aku perasan. Tak, sebab apa? Aku tak nak try kau. Aku just nak berkawan je. Tak. Sebab apa tau? Sebab setiap kali ajak lepak kan, aku tak nampak ada orang lain kat sini. Aku tak nampak dia, aku tak nampak Rusda, aku tak nampak semua kat sini. Kau ajak aku seorang je. Kenapa? Sebab aku suka berkawan dengan kau. Aku suka lepak berdua dengan kau. Okey. Ni by the way, family kau kan mak bapak kau kan selalu session apa semua kan. Tak sunyi Kalau nak cakap pasal sunyi tu, sunyi. Tapi entahlah, benda dah biasa kan. Dari kecil, bangun-bangun tidur, tengok dekat luar, tengok dekat dalam bilik mak ayah dah tak ada kan. Lepas tu keluar bilik tu, tengok ada surat. Kat surat tu tulis jaga rumah, jaga tu. Entahlah, dah biasa. Parents aku pun lebih kurang macam kau. Cuma bezanya bapak aku ni spoil sikit lah. Time kecil lagi aku dah makan dah penampar bapak aku kadang orang gaduh. So bapak aku ni otak dia memang tak betul sikit lah. Aku memang nak cakap ke tahap benci kat bapak aku tu, boleh cakap lah. So sekarang ni nak tak nak aku kena ikut je lah apa mak aku cakap. Sebab aku ada mak aku je kan. Kiranya dah banyak kali kan kau pindah daripada kecil? Kalau dah tahun ni dia 3 sekolah aku pindah, kau rasa? Apa ni? Jom lah, kita tempat lain. Kau nak bawa aku pergi mana lagi? Kau nak pergi mana? Sini tak ada macam cendol-cendol ke? Ada? Kau nak makan cendol? Boleh ke? Ajak diorang sekali lah ke kau nak aku dua dengan kau? Kau nak ajak diorang ke? Aku tanya kau. Aku tanya kau. Kau nak aku... Okey, faham. Tak lah, kalau kau nak ajak diorang aku, kita pergi cari diorang. Kalau kau nak dengan berdua pun... Tak apa, kita pergi diorang. Nak pergi berdua? Cakaplah terus terang. Hidup ni terus terang je, tak payah nak suruh-suruh. Kau nak tak? Berdua je. Aku okey je. Deras hati ku berdetak, di langit aku terlihat kamu, terang malam teman kita, dengan angin meniup sayu. Gambar. Abang, adik naik dulu. Pergilah naik dulu.
Ma! Ma! Ma kenapa Ma? Ma! Ma! Hebat. Kalau kau perlukan pertolongan ke apa ke, just bagi tahu. Kita ada untuk kau. Bat, ni, kita orang ada bawa makanan untuk kau. Nanti kau dengan adik kau makan, Bat, kau jaga diri kau. Kau ambil masa kau dulu tau. Bro, kita ada ke? Ibu salah aku. Untuk jaga mak seorang pun aku tak mampu nak jaga. Kau jangan cakap macam tu. Kau jangan salahkan ni kau. Lepas tu aku nak salahkan siapa? Mak aku sakit dah lama. Tapi aku biar aja. Patutnya aku yang cari duit. Bukan dia. Aku memang anak tak bodoh. Kita orang sebagai kawan kau, Bat. Kita faham dulu. Kita faham tak baik. Kita faham yang kau sedih. Kita faham yang kau rasa kau punca semua benda ni. Tapi kau tak ada nak hukum diri kau, Bat. Tu, kau tengok adik kau tu. Kau kena ikut adik dia. Tak apa lah. Kau ambil masa kau dulu. Kau tenangkan hati kau semua. Apa-apa pun, kita ngadu untuk kau. Jom. Enggak lu. Salah balik. Ha. Jom, pergi bawah. Mak nak sembang sikit. Macam mana sekolah, okey? Okey, Mak. Kan minggu depan kita nak SPM. Kita orang memang study kuat sekarang ni. Dan lagi Z. Z dulu nakal gila. Tapi sekarang dia lagi pandai beracap. Gila dia. Alhamdulillah. Bagus-bagus kawan acap. Betul lah. Ada benda ni Mama nak beritahu acap. Beritahu apa, Mak? Berat hati Mak ni nak beritahu. Kenapa, Mak? Maafkan Mama ya. Kita kena pindah.
Dah lagi. Sampai bila, Mak? Sampai bila, Mak? Ha? Sampai bila disebabkan Mama dengan Papa, Acap kena tanggung semua ni, Mak? Mama tak pernah fikir pasal ayah Acap pun. Sampai bila Acap nak kena hilang kawan-kawan? Sampai bila, Mak? Acap. Acap. Bila? Minggu depan. Aida dengan Bat dah tahu? Belum. Kau nasib pindah je. Kita ni baru nak rapat. Toh, baru nak SPM sekali. Dah mak aku yang nak pindah. Aku boleh buat apa? Ikut je lah. Ha, tu Aida. Kau borak je lah dulu dengan dia. Hai korang, boleh lambat. Kau nak pergi mana ni? Berborak dulu. Aku nak cakap sikit dengan kau boleh? Kenapa? Aku kena pindah. Bila? Minggu depan. Lepas tu? Baru sekarang nak bagi tahu? Tak, masalahnya aku baru tahu. Takkanlah lagi seminggu nak pindah, kau baru nak bagi tahu? Masalahnya mak aku pun baru bagi tahu dan aku baru tahu. Tak logik lah, Cap. Tak logik tahu tak? Apa yang tak logik? Apa masalah kau sekarang ni, ha? Yang kau nak imo-imo ni kenapa? Aku cakap tak tahu, aku tak tahulah. Aku emosi kan? Aku emosi lebih. Tak apa? Kau nak pindah kan? Pindah. Tengoklah. Jaga diri kau. Kau nak tahu tak? Kenapa aku ni suka duduk seorang-seorang? Tak suka berkawan dengan orang? Sebab benda ni lah. Sebab setiap kali aku mula sayang orang, mula ambil berat pasal orang, aku mesti hilang orang tu. Dan aku paling benci benda tu. Sebab siapa je yang suka berpisah dalam hidup ni? Di sana pun ku menanti, mengharap bulan membalas rindu di hati. Di sini aku berdiri, menunggu penuh dengan kesabaran. Tanpa manis madah, janji yang puitis untuk persembahan, hanya ketulusan sekeping hati suci. Aku berikan kasih kalau itu yang kau mahu dariku. Aku berikan cinta untuk membahagiakan harimu. Aku sayang dirimu, biarpun nafasku sampai terhenti. Akan ku kota janji kita, mendirikan Taj Mahal cinta, seteguh kasih Shahjahan kepada Mumtaznya.
Okay. Jadi jap. Okay. Jangan elok. Panggil sama apa kau? Tiga dia kau. Okay. Acap. Jom. Okay. Baik, jap. Elok. Jumpa depan SPM. Acap. Sampai hati kau kan? Asal kau tak tunggu aku? Kau lambat sangat lah. Acap, nanti kau jaga diri tau. Aku, Di, Bat, Rusdan, Zaid semua takkan lupakan kau. Kau tu, jangan lupakan kita orang. Ni gambar. Aku ada simpan gambar kau. Dengan kita orang, kau jaga baik-baik tau. Okay. Korang semua pun jaga diri. Bermimpi engkau kembali, wajah tenang kau berkata, sayang aku cinta. Namun kita takkan bersama, engkau pergi takkan kembali, kesanku kecewa. Wahai sang pelangi indah muncul seketika, sayang tak kulihat kini tiada. Ku terjaga dari mimpi lena, sedar pipi dibasahi tangisku sendiri, merintih perasaan ini, tiada kata mampu diungkap, tiada yang mengerti. Wahai sang pelangi indah muncul seketika, sayang tak kulihat kini tiada. Jika mampu ku masa, pasti ku tunaikan
Tak sangka kau datang ni. Jika mampu ku kembali mengulangi masa, pasti ku tunaikan permintaan terakhir. Kau cakap dulu lah. Oh tak. Aku ingat engkau yang kahwin dengan Rusdan. Apa aku pula? Tu Aida 5 bestari lah. Budak sekolah kita? Iya. Oh. Aku tak sangka kau datang juga. Tu lah. Aku pun tak sangka juga. Kau? Bila nak kahwin? Kahwin Dah. Lambat lagi kot. Calon tak ada lagi. Kau? Aku? Tak lagi kot. Kenapa? Sebab aku tunggu kau. Pagi terjagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti duniaku yang punya di hari ini bersama kawan-kawan. Can speed. Balik sekolah, the one by one. Okey, dah balik sini. Tak skema lah nak berbalik ni. Tunggu pula. Nak pergi mana pula? Sorry doh. Ya. Rolling. And action. Nak cakap apa? Sifat palsu. Kau boleh tepi sikit tak? Aku cakap nama pada. Mengejar mimpi, yakin berani percaya diri, dan mula dengan hello. Oh 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi, pingkas bangun melangkah lagi ke depan, lari dan terbang menuju bintang. Hanya kau saja yang bisa menentu arah hidupmu, yeah. Oh 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 oh. Pagi terjagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Indahnya dunia ketika kita muda remaja.